Assalamualaikum. Apa khabar tim-tim Extremist, tim-tim Bob2e.com. Okey, hari ini saya nak berkongsi beberapa soalan dan jawapan untuk memudahkan anda menjawabnya semasa panggilan yang anda bakal terima daripada pelanggan atau klien atau prospek anda hari ini. Bermula hari ini Ahad, okey, 29 Disember 2013 dan keesokan harinya dan seterusnya. Okey, insya-Allah. Okey, antara soalan yang bakal ditanya oleh prospek adalah ini antaranya. Okey. Ini MLM ke? Berapa harga? Bagaimana nak buat pembayaran? Bila produk boleh sampai? Bagaimana nak jadi ejen atau stokis? Apa untuk saya jadi ejen? Apa untuk saya jadi stokis? Ada laman web untuk saya rujuk ke? Okey, ini antaranya. So, sekiranya ada lagi soalan tambahan, so saya akan sila kemukakan dalam grup WhatsApp ataupun SMS saya. So, saya akan buat video seterusnya pula. Okey. Ini MLM ke? Ini biasanya. Kan? So, bila ada sahaja orang ataupun prospek ataupun pelanggan anda yang bertanyakan soalan ini, just anda jawabnya seolah anda ni blur. Okey. Jawab begini. Bila soalan ini ditanya, anda jawab, saya tak faham. Kenapa dengan MLM ya puan? Lepas tu prospek itu pun menjawab, kalau MLM saya tak nak. So, apabila saja dia sebut tak nak, terus saja anda menjawabnya dengan jawapan, tidak, ini trading puan. Okey, simple je. So, jangan sampai anda mengiyakan jawapan ini straight away. So, anda kena buat-buat tak faham dulu. Okey, bila ditanya ini MLM ke, anda terus jawab, MLM apa tu puan? MLM saya tak faham. Kenapa dengan MLM ni puan? Kalau MLM saya tak nak lah. Tidak tuan puan, ini trading. Okey, kalau trading okey lah. Alright. So, faham okey, ini jawapannya anda kena bagi kepada soalan ini. Okey, soalan seterusnya, berapa harga? Okey, biasanya kalau orang tanya berapa harga, anda jawab begini. Okey puan, produk ini datang dalam bentuk kotak. Okey, satu kotak dalamnya ada 2 botol larum. Harga satu kotak larum ialah RM300. Jadi harga satu botol ialah RM150 termasuk penghantaran. Okey. So, bagi saya terpulang pada anda nak tambah lagi RM10 menjadi RM160 ataupun anda nak kekalnya RM150. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, jangan kurangkan harga. Okey, jangan kurangkan harga daripada RM150 sebotol. Saya tak nak dengar ada tuduhan ataupun aduan daripada mana-mana member ataupun pelanggan yang mengata, orang tu boleh jual dengan RM130 lah, orang tu boleh jual RM100. Jangan. Bila saya dengar benda ni, anda bakal mendapat hukuman disiplin ataupun paling teruk anda akan di-terminate membership dalam perniagaan ini. So, sayang tuan, sayang. So, jaga etika ini baik-baik. Alright, jangan buang harga. Follow the rule. Alright. So, inilah jawapannya bila orang tanya berapa harga. So, tanya dia lagi, puan nak jimat tak? Gunakan perkataan jimat. Pasal apa? Suka ni dengan perkataan jimat. Betul tak? Okey. Tanya dia, puan nak jimat tak? Kalau satu kotak larum harganya RM300 puan hanya perlu tambah RM50 menjadi RM350 saja. Puan akan dapat 2 kotak larum bersama dengan 4 botol larum puan. Lagi jimat. Puan nak tak? Offer dia terus ke package RM350. So, dengan anda menekankan jimat dan jimat. Okey. Alright. Tambah lagi. Dan bertambah-tambah jimat lagi puan bila puan buat belian kedua, di mana harga untuk 2 kotak larum jatuh pada harga RM300. Bertambah jimat kan? Nampak? Nampak di sini So, hari ni kita minta dia bayar RM350 pasal jimat. And then beritahu dia untuk beli yang seterusnya. Okey, dia akan dapat lagi jimat untuk beli yang seterusnya, yang mana harga 2 kotak jatuh kepada RM300. Okey, faham Alright. So, next soalan, bagaimana nak buat pembayaran? Simple perempuan. Okey, untuk pembayaran ni anda jawab kepada mereka, pembayaran boleh dilakukan terus ke akaun saya atau syarikat. Okey, so kalau akaun syarikat BYJ Worldwide Berhad, ini dia akaunnya, Maybank CIMB. Okey, anda boleh nanti SMS kepada mereka yang berminat. Okey, so bagi saya paling penting, kadang-kadang prospek ni ataupun pelanggan dia nak BN pada akaun syarikat, dia lagi confident. So, sekiranya anda ada syarikat anda sendiri,
Okay, saya tahu ada antara kita punya partner, member yang mempunyai syarikat sini. So anda boleh gunakan akaun syarikat anda dan juga akaun anda sendiri. Okay, so selepas saja prospek BN kepada anda, anda boleh BN kepada saya. Okay, untuk saya transfer point untuk anda boleh lakukan pendaftaran dan pengaktifan akaun tersebut. Okay, alright, faham okay, so kalau saya nak tambah di sini. Okay, okay, pembayaran boleh dilakukan terus ke akaun saya atau syarikat. So contoh, bila prospek mahu melakukan pembayaran, anda tanya dia, encik puan, tuan-puan, nak bayar di bank mana? Dia, so tanya dia soalan tu, nak bayar di bank mana? Okey, dia kata saya nak bayar ke CMB lah. CMB ada tak? CMB ada. So saya akan SMS CMB akaun saya kepada puan nanti. Okey, so apabila sahaja dia minta CMB akaun, so anda tahu dia nak bank ke CMB, anda boleh kasih CMB akaun anda sendiri, dan pada masa sama anda bagi akaun Maybank BYG Berhad ataupun Maybank syarikat anda. Okey, ataupun tak ada raw lah. Okey, anda boleh pilih salah satu daripadanya, tak ada masalah. Okey, alright, faham Okey, next, bila produk boleh sampai? Ini simple. Produk sampai dalam masa 3 ke 5 hari bekerja. Contoh, anda order hari Isnin, antara hari Khamis hingga Sabtu produk akan sampai ke alamat rumah anda. Okey, bagaimana nak jadi ejen atau stokis? Ni soalannya. Okey, ejen ni kami juga panggil dia sebagai pengedar biasa, puan. Okey, puan kalau nak jadi ejen atau pengedar biasa kami adalah modalnya serendah RM350 saja. Puan dapat 2 kotak larum bersamaan 4 botol larum. Okey, jika okey, puan setuju, puan BN RM350 hari ini, dan SMS kepada saya nama penuh, email address dan alamat penuh dan nombor IC. Okey, nama penuh, email address, alamat penuh dan nombor IC. Okey, untuk kita daftar dan aktifkan akaun tersebut. Dan juga minta prospek hantar salinan resit pembayaran. Saya lupa tulis sini. Minta pelanggan anda untuk SMS, WhatsApp atau BBM resit pembayaran. Okey, sebagai bukti pembayaran. Ini penting. Kadang-kadang dia cakap dia dah bayar, tetapi tanpa resit kita tak boleh percaya. Okey, ingat ni, tanpa resit pembayaran jangan sesekali anda percaya. Okey, dan pastikan prospek hantar resit pembayaran yang jelas, terang dan mudah nampak perkataan-perkataan dan angka yang tertera di situ. Okey, mesti resit yang jelas kita nampak. Jangan yang blur-blur. Ini bahaya, sangat bahaya, tuan-tuan. Sangat bahaya, kadang-kadang dia nak tipu. Okey, berhati-hati tuan-tuan dan puan. Okey, seterusnya. Okey, modal nak jadi stokis. Ini nak jadi stokis pula, tuan-tuan. Modal, kalau puan nak jadi stokis kami, modal adalah RM5,880 saja. Tak sampai RM10,000 pun. Orang lain kami lihat sampai RM9,000 nak jadi stokis. Sini hanya RM5,880 untuk jadi stokis. Puan akan dapat 32 kotak larum bersama 64 botol larum. Untung jualan puan boleh dapat adalah RM3,720. Ini untung puan. Kalau 32 kotak itu puan jual, puan akan dapat untung RM3,720 bersama dengan 63%. Yang mana satu kotak puan jual dengan harga jualan RM300, ataupun satu botol puan jual dengan harga jual iaitu RM150. So kalau RM150 puan kali dengan 64 botol, kat situ puan ada jualan sebanyak RM9,600. Puan tolak dengan modal puan iaitu RM5,880. Puan punya untung bersih ialah RM3,720 bersama dengan 63%. So saya nak tanya puan, 63% ni besar tak marginnya untuk orang yang berniaga? Besar kan? So ini adalah a very good business, puan. So kalau puan setuju, sila BN RM5,880 hari ini, dan SMS kepada saya nama penuh, email address, alamat penuh dan nombor IC puan atau tuan. Okey, dan saya minta puan SMS ataupun WhatsApp resit pembayaran puan. Okey, dan pastikan resit itu jelas, terang untuk kami rujuk. Okey, so kalau boleh terang dan jelas, puan. Jangan sampai blur lah. Nanti kami akan ada masalah untuk mengesahkan pembayaran tersebut. Okey, alright.
Apa untung saya jadi ejen? Simple ni tuan-tuan. Okey, kalau kita fikir dari sudut ejen, dari sudut pandangan pengguna ialah dia dapat jimat. Okey, puan dapat jimat, iaitu puan bayar 350, puan dapat 2 kotak larung, dan bertambah jimat bila puan buat belian seterusnya, di mana harga untuk 2 kotak puan beli pada harga RM300. Okey. Dan jika dalam masa sama puan menjual, pasal apa? Puan dah layak menjual pasal puan dah jadi ejen dengan hanya bayar 350 kan. Jadi puan akan untung lagi banyak lah. Okey. Dengan modal serendah 350, anda boleh jana pendapatan daripada produk larung ini. Okey, kalau kita tengok di sini dengan modal serendah 350, puan dapat 2 kotak larung atau 4 botol larung. Puan jual ke semua 4 botol larung itu dengan harga jual 150 sebotol, puan dapat RM600. Okey, puan punya jualan. Dan untung bersih puan dapat adalah RM250, sama dengan lebih kurang 70% tuan. 70% margin untung puan. Besar kan? Ni yang syok tuan. Okey. Hari ni kalau puan pakai bagus, pasal apa? Kita punya sunscreen ni banyak yang bagus dipakai Okey, bakal lemak, kulit jadi licin, stres semakin hari semakin hilang, okey, kulit halus dan sebagainya. So bila kita kongsi dengan kawan-kawan, pastikan kawan nak satu botol larung yang mengandungi apple stem cell RM150 je. So dalam market, untuk produk yang berasaskan apple stem cell ini adalah harga yang termurah puan, RM150. Kalau puan cek yang ada apple stem cell, produk yang seperti ini ada apple stem cell, seperti saya tak nak sebut lah apa nama di sini So harga 300 sebotol, 4 atau lebih sebotol puan. Di sini kami jual RM150 sebotol. Okey, alright. So murah. So pasal itu kami punya produk ini sangat-sangat laku puan. Alright. So seterusnya, apa untung kalau saya jadi stokis? Okay, kalau ada soalan daripada prospek, apa untung saya jadi stokis? Jawab begini. Anda dapat 30 kotak larung bersama 64 botol larung. Okay, di sini puan boleh jual. Okay, bila puan jual 32 kotak ataupun 64 botol tu, puan akan dapat dapat sale sebanyak RM9,060. Okey, daripada RM9,600 puan tolak dengan modal puan iaitu RM5,880, puan ada RM3,700 bersama dengan 63% margin untung puan. Besar 63%, betul tak betul? Kan? Dan yang best, bila anda jadi stokis ni, syarikat kasih satu komisen sagu hati lah kita panggil. Okey, dari syarikat. Jika katakan puan dah jual, ada kawan-kawan puan yang sama, dia pun stokis juga, mungkin di produk lain yang tak kena-mengena dengan larung. Dia tengok, kau ada produk baru ke Pia? Ada ni. Apa nama ni? Larung. Larung. Boleh tak aku jadi ejen juga? So dia pun minat nak jadi ejen. So di sini, jika anda dapat lantik stokis baru, syarikat kasih komisen sagu hati sebanyak RM2,000. Best. Okay, RM2,000. Dan jika anda dapat melantik pengedar biasa atau ejen tadi yang jual dengan package RM350 tu kan, pun akan dibayar komisen sagu hati daripada syarikat sebanyak RM120. Okey, RM120. Okey. Dan satu lagi perempuan, kalau perempuan dapat melantik, satu lagi kita namakan pengedar utama. Okey, antara stokis dan biasa tengah-tengah tu kita panggil pengedar utama. Di situ pun akan dapat RM720. Okey. Alright. Faham Okey. So best so inilah keistimewaan kalau untung ni jadi stokis. Okey, alright. Kalau jadi ejen tak dapat puan, hanya stokis saja. Okey. Okey, pastikan kita sebut hanya stokis saja dapat bonus komisen ni. So biar dia berebut-rebut nak jadi stokis. Okey, alright. Saya minat jadi stokis tapi modal tak cukup. Okey, kalau tak cukup modal, 5880, saya ada cadangan untuk tolong puan jadi sub-stokis kami. Okey, ada modal tak 2100? Kalau ada, dengan modal 2100, puan dapat 12 kotak larung bersamaan 24 botol larung. Anda jual sekotak dengan harga 300 atau RM150 sebotol. Okey, kalau sekotak 300, kalau sebotol RM150. Anda dapat untung dalam RM1,500, lebih kurang 73% untung. Okey tak? Okey kan? Sangat-sangat okey. Alright. Ada laman web tak untuk saya rujuk? Ni biasa sekarang. So, saya akan jawab begini tau. Jangan sesekali anda kasih laman web extremerisk.com ataupun risk2e. Jangan sesekali. Hanya kasih laman web ini saja, bob2e.com, dan minta mereka search bahagian produk. Di situ mereka akan jumpa produk larung. Dan beritahu mereka, puan, apa yang tertera di surat khabar ini adalah dalam bentuk editorial. Okey, editorial. Okey. So editorial ni puan adalah satu
apa dah informasi. Okey, satu informasi, produk informasi yang mana kami berikan agak detail. Okey, sebenarnya kalau puan baca dalam surat khabar Hari Metro hari ini, sebenarnya detail mengenai produk-produk kami, dia punya apa yang terkandung dalamnya, apa stem cell, apa tujuannya, macam mana nak guna sebagainya, sangat-sangat detail. So kalau puan pergi ke website kami pun tak sedetail apa yang puan baca dalam Harian Metro. Itu yang saya nak beritahu puan, tak sedetail seperti mana puan baca dalam Harian Metro. So ini adalah kali pertama kami iklankan di Harian Metro. InsyaAllah 5 Januari Sabtu, Ahad depan pun kami akan iklankan lagi dan lagi. So ini sebenarnya peluang puan lah, okey, untuk merebut peluang ini untuk jadi kami punya stokis. Okey, pasal apa, kami dah bantu untuk bagi informasi kepada pelanggan. So puan pun senang lah, just ambil keratan surat khabar ini, just framekan dia dan letak di kedai. Okey, sangat senang. So orang baca je dah boleh faham fungsi dan manfaat yang ada pada laruh ini. So itu sahaja antara soalan-soalan, ya. Okey, semoga usahawan-usahawan bob2e.com dapat jawab dengan baik. Relax je. So siapa yang biasa, yang datang office, yang selalu dengar business talk kita, so bagi saya tak ada masalah. Yang penting jawab dengan semangat. Okey, jangan suara yang macam baru tidur je, dan pastikan anda sebut jelas. Okey, jelas dan semangat. Okay, bagi jawapan yang dengan semangat. Okey, kena ada semangat. So kalau puan punya tuan-tuan dan puan-puan punya energi semangat, so barulah apa yang anda sampaikan kepada pelanggan anda akan masuk. Energi positif akan diterima oleh energi positif. Kalau anda kasih dia energi negatif lah diterima. So tak akan berlaku closing. Okey, insya-Allah saya doakan semoga anda dapat buat closing dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum.